Pertama, saya nak sahkan tajuk ini dibincang beberapa kali dalam Jemaah Menteri. Yang kedua, tindakan penguatkuasaan oleh KDN melalui agensi kita terus berjalan. Dan yang ketiga, bila kita kuatkuasakan operasi ini, operasi apa? Kita nak tengok warga asing yang masuk ke negara kita dengan menggunakan pas lawatan sosial yang ada sekatan tidak boleh berniaga atau tak boleh bekerja, sebaliknya mereka berbuat demikian. Jadi dalam tindakan penguatkuasaan kita itu, antara lain kita menguatkuasakan beberapa akta lah, ya, termasuklah akta immigration. Sama ada dia masuk kosong terus, maksud dia tak melalui pintu masuk rasmi, ataupun dia masuk pas sosial tapi dia salah guna pas, ataupun dia masuk secara sah, dokumen pun sah, dia patut keluar tapi dia tak keluar, maksudnya terlebih tinggal. Jadi bila isu pas lawatan sosial ni, dia masuk kemudian dia salah guna, maka tindakan penguatkuasaan kami telah mengesan bahawa ada beberapa aktiviti perniagaan. Misalnya warga asing ini, mereka mendapatkan rakan niaga tempatan. Rakan niaga orang tempatan, lesen orang tempatan, mereka mungkin pemodal. Okey. Tapi kalau mereka nak berniaga misalnya, mereka kena mohon pas untuk membolehkan mereka buat demikianlah. Tapi kalau mereka masuk sebagai pas sosial, sekalipun mereka ada rakan niaga tempatan, itu menyalahi undang-undang dan kita akan ambil tindakan. Ataupun mereka mengusahakan chalet ataupun kemudahan pelancongan ni, misalnya di kawasan Eskom, di pulau-pulau sebelah Sempurna sana. Itu saya telah memaklumkan pada Jemaah Menteri tindakan penguatkuasaan kita, di mana model perniagaan rakyat asing ini adalah dia masuk dengan local partner, kemudian dia sendiri mengusahakannya. Itu jumlahnya sehingga 81 unit chalet, dan itu tentulah menjejaskan usahawan tempatan yang mengikut undang-undang. Tapi soalnya adalah mewujudkan satu kemudahan pelancongan macam itu, dia bukan dibangunkan sekelip mata. Jadi di sinilah peranan pihak berkuasa tempatan dalam kes ini, PBT di daerah yang berkenaan. Ya, mereka kena peka kalau dibangunkan fasilitis yang macam itu, takkanlah tak boleh diambil tindakan serta-merta. Tapi bila keadaan itu, bila kita meminta pihak berkuasa Eskom untuk menjalankan tindakan penguatkuasaan, maka kita perolehi angka itu. Ya, jadi ini antara contoh-contoh yang kita ambil tindakan penyiasatan. Jadi kalau nanti siasatan kami termasuk melibatkan umpamanya ejen-ejen pelancongan dan sebagainya, kita akan zoom in semua hala tuju siasatan kita untuk mencari punca dan pelakunya. Ada dalam bentuk industri hiasan dalaman, ID, ada dalam sektor restoran, ada dalam sektor industri perabot, ya, ada dalam industri pelancongan, ya. Jadi ada senarainya lagi lah. Tapi apakah ianya di luar daripada perhatian dan tumpuan kita? Jawapannya tidaklah, terutama selepas Perdana Menteri membuat gesaan secara terbuka, dan KDN kami cuma meningkatkan lagi elemen penguatkuasaan kami.